Berikut dipersilakan untuk soalan yang kedua, Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim Yang Berhormat Arau. Tuan Speaker, soalan nombor 2, minta Perdana Menteri menyatakan status siasatan PDRM berhubung dakwaan cubaan menjatuhkan kerajaan, ancamannya terhadap demokrasi berparlimen serta sama ada siasatan melibatkan unsur penyelewengan atau penyalahgunaan wang negara. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Arau. Soalan ini ada kaitan juga dengan apa yang disuarakan oleh beberapa ahli yang berhormat, termasuk semalam Kota Baru, Kubang Krian dan kini Arau. Iaitu apakah ada alasan yang kukuh yang membuktikan ada percubaan gugatan kuasa asing atau pihak asing dalam menggugat keselamatan dalam negara. Mengikut siasatan awal, dari Ogos 2024 hingga ke projek yang dikemukakan itu ditetapkan timeline-nya dari Ogos sehingga tarikh pilihan raya umum. Itu agak menarik. Berpengkalan di luar negara dengan dana yang besar, didukung oleh warga tempatan, dan strateginya itu adalah untuk merencana satu kegiatan mempertikai dan keadaan kerajaan yang ada dan usaha-usaha yang dijalankan dan akan tamat pada pilihan raya umum akan datang. Hal ini yang betul masih dalam siasatan. Jadi sebab itu saya tidak cenderung untuk menyebut nama atau tempat. Tetapi saya umumkan berdasarkan maklumat yang telah sampai dan dalam siasatan PDRM, kerana dalam laporan itu, dalam rekod itu dengan syarikat dan badan-badan dan tokoh-tokoh berkenaan itu sudah ada 6 kali perjumpaan pada tahun 2025 di dalam dan di luar negara. Untuk penjelasan, saya nak singgung di sini beberapa sedutan dari rekod yang diperolehi tanpa menyebut nama, ya, bahawa daripada Ogos itu ditekankan strategi mereka untuk mendapatkan maklumat dan mempengaruhi dan melalui International Roundtable, international NGOs, dan melalui itu akan menggunakan international push. Kemudian brief Bloomberg bagaimana untuk tindakan selanjutnya. Kemudian mana kertas juga rekod tadi. Tapi yang mendorong kegiatan ini, ya, adalah kerana siasatan rasuah oleh SPRM yang berskala besar. Itu yang menyebabkan mereka terpanggil untuk bertindak menggunakan kekuatan pengaruh luar dan dalam negara. Dan strategi mereka seperti mana disebut sebahagiannya, yang tadi saya quote dari rekod syarikat internasional berkenaan yang menyebut umpamanya untuk menghubungi semua media asing
dengan strategi mempertikai usaha kerajaan khususnya SPRM. Kemudian menggunakan kekuatan dan kontak dengan negara-negara luar dengan tujuan beri naratif mempertikai kewibawaan negara Malaysia dan kerajaan. Dan mengatur gerakan melalui Parlimen Malaysia. Ini yang membimbangkan kita. Disebut di situ untuk utilize the contact among parliamentarians untuk menggugat. Berdasarkan beberapa fakta kukuh yang telah dirangka kemas dalam dokumen yang diperolehi, sebagainya saya bacakan tadi, pihak PDRM telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 124B Kanun Keseksaan. Jadi terperinci tentang jumlah saksi dan sebagainya itu saya serah kepada polis. Tetapi yang saya nak tekankan di sini sebagai rumusannya, PR company yang berkenaan akan menggunakan sebaik boleh newspaper editors, journalists. 2. Publish a legal analysis untuk mempertikai langkah-langkah diambil oleh negara kerajaan. Dan ketiga, menetapkan dan mempengaruhi questions to be raised in Parliament tentang isu ini. Berikutnya, mempengaruhi melalui hubungan dengan menulis right to bankers setting out their strategy. Maknanya ada sampaikan pengaruh melalui bankers. Dan question motivation of PM, itu tak apa, political. Kemudian memuji, mencari jalan menggunakan seluruh international media network mereka, memuji tokoh-tokoh tertentu yang di dalam siasatan, yang termasuk dalam siasatan rasuah yang ada sekarang, dikaitkan dan diminta supaya diberikan penghormatan dan penghargaan dan dipuji. Dan ini lebih kukuh dengan menggunakan international media, tapi 2 kali disebut khusus tentang Bloomberg yang disebut dalam muka surat 3 dan 4 dalam strategi mereka. Itulah sebabnya mengapa saya katakan perkara ini tidak boleh dipandang serius. Ada yang berhormat sedia juga maklum, dibangkitkan. Janganlah sampai besok dah terlanjur, tak terkawal, baru kita agak ambil tindakan. Jadi kesiapsiagaan, kewaspadaan itu perlu yang merentas kepentingan parti atau kelompok. Silakan Yang Berhormat Arau, soalan tambahan. Yang Berhormat, yang pertama tadi, kalau dalam siasatan, ialah usahanya untuk mempertahankan maruah keluarga Tun Daim Zainuddin. Dia bukan melibatkan usaha untuk menjatuhkan negara. Tetapi pada tahun Malaysia Now, ini laporan daripada Malaysia Now. Malaysia Now telah juga melaporkan salah satu daripada puluhan email yang dilihat oleh Malaysia Now, Perseus Strategies, framework guaman dan perunding politik berpangkalan di Washington yang dipimpin oleh Peguam Jared Janser, membincangkan strategi dengan beberapa pemimpin PKR dan usaha meyakinkan pentadbiran Presiden Barack Obama ketika itu supaya memberikan tekanan kepada kerajaan Malaysia, Datuk Seri Najib, ketika berlaku skandal YNDB. Hak ini melibatkan negara, Yang Amat. Apakah yang tadi melibatkan keluarga? Dari segi perbandingan, apakah yang dibuat oleh PKR masa itu tak salah, tapi orang yang cuba mempertahankan keluarga ni salah? Tak tanya lah, Yang Amat. Bukan tak perlu terang panjang-panjang, cuma nak minta penjelasan. Salah tak salah itu ya. Terima kasih, Silakan Arau. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, Arau. Saya tidak mahu jadikan ini gelanggang politik parti ataupun kes. Ini bagi saya minta mohon Arau sabar dan meneliti laporan dulu. Ini bukan soal Tun Daim Zainuddin pribadi. Ini soal, kalau baca report umpamanya, hubungan dengan
penasihat menteri untuk ada hubungan menteri luar negara. Ya. Dan ini bukan sekadar lobi kebebasan. Ini mempertikai seluruh sistem negara dan mempertikai kedudukan kerajaan. Ya. Jadi saya baca setakat yang kalau yang Muhammad Arau dengar satu, dia bukan semata kes untuk pertahankan satu tokoh. Betul dia nak angkat kedudukan tokoh tersebut. Tetapi yang dikemukakan dalam laporan itu mempertikaikan seluruh sistem dalam negara ini. Dan rencana untuk menjatuhkan kerajaan kena timeline itu dari Ogos sehingga pilihan raya. Ini bukan soal sekadar membebaskan seseorang daripada pertuduhan. Jadi saya mohon dalam kes ini mungkin saya tidak dapat berikan keterangan yang lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya dengar dulu penjelasan Majlis Keselamatan Negara ataupun PDRM. Kerana yang saya baca sebahagiannya tadi, kalau Arau dengarlah bahawa yang dibangkitkan itu bukan hanya spesifik kes. Dia bangkitkan itu pertikai seluruh sistem dalam negara. Sebab itu kita anggap ini satu hal yang serius. Umpamanya melibatkan bankers international. Ini apa dia? Untuk menjejaskan kekuatan ekonomi kita. Takkan itu nak sokong kerana politik berbeza. Kena ada kearifan, kewajaran, memikir dan merenung di antara kepentingan parti dan kepentingan negara. Saya sebut sini ya, bankers. Mendapatkan penyertaan ahli-ahli politik mempertikai di parlimen. Ya, kalau soalannya itu soalan tentang kes, okey. Atau tentang tidak adil, okey. Tapi ini pressure and accountability and mempertikai kewibawaan sistem negara dan institusi-institusi dalam negara. Dan ya, maklumat saya dinasihatkan oleh PDRM dan Jabatan Peguam Negara supaya terhad, supaya jangan kaitkan nama ataupun syarikat atau negara kerana masih dalam proses siasatan. Itulah sebabnya. Kalau tidak, saya boleh anggap terbuka. Ya, tapi yang saya nak rayu satu saja. Kita ambil sikap terbuka. Kerana sebahagian saya dengar semalam, sebahagian daripada ahli Muhammad Pembangkang juga faham. Jangan kita anggap, jangan kita naif ataupun tidak mengikuti bahawa bila mari soal kepentingan negara, ya saya soal kritik saya terima. Saya tidak pernah lapor kerana ahli Muhammad kritik Perdana Menteri, maka itu jadi isu, saya jawab kadang-kadang. Tetapi ini bukan soal kritik kepada Perdana Menteri. Ini usaha sabotaj kerajaan dan negara. Apa hubungan umpamanya untuk perancangan teliti menggunakan international media dan bankers daripada masa itu sehingga pilihan raya. Itu tentu saja. Saya tidak fikir, sekarang saya faham, saya tidak fikir semua ahli pembangkang akan merestui. Walaupun katanya ini mungkin memberi manfaat kepada mereka untuk bersekongkol dengan usaha yang sedemikian. Dan kalau besok tahu orang yang yang nak dipertahankan oleh Yang Muhammad Arau itu di antara kelompok Zionis terkemuka. Kelompok Zionis terkemuka digunakan dalam program ini, projek ini, dan nanti tunggu sabar entah seminggu atau 2 minggu bila keadaan ini terbongkar boleh diceritakan. Apa kita nak pilih nak pertahan? Tak ada orang lain dalam dunia untuk pertahankan kedudukan kita selain daripada merujuk kepada tokoh Zionis memang jelas menentang Islam dan negara-negara yang mempertahankan Gaza dan apalagi dengan kenyataan kita semalam. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan. Sebelum saya menunjukkan soalan yang kedua,
Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar daripada Asrama Ramakrishna di Parlimen Jelutong yang hadir. Saya mewakili mereka juga dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mereka sedar bahawa kehadiran mereka di sini semuanya ditaja oleh peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Madani. Jadi betul, saya ingin tanya soalan tambahan kepada Perdana Menteri. Saya dengar dengan tekun tadi bahawa rancangan ini bermula pada tahun Ogos 2024, melibatkan bank, melibatkan media massa dan juga didokong oleh warga tempatan dan dijangka akan berterusan sehingga pilihan raya yang akan datang. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah, ini merupakan isu yang amat serius di mana ada kuasa luar yang ingin campur tangan dalam negara kita. Bagaimana kerajaan akan menjamin pilihan raya yang akan datang itu adalah pilihan raya yang tidak akan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan kerajaan kita dan menguasai masa depan negara kita. Terima kasih Yang Mohd Perdana Menteri. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Lutung. Saya percaya sebahagian besar daripada Yang Berhormat sama Majlis ini dan juga pembangkang akan bersama saya untuk menjamin satu pilihan yang telus tanpa campur tangan asing. Saya yakin kerana saya juga kenal ramai tokoh-tokoh pembangkang yang mungkin tidak setuju dari segi parti dengan saya tetapi tidak akan bersekongkol. Itu saya yakin. Satu dua orang yang lain saya tak tahu, saya kena tanya arau selepas ini. Tetapi umumnya saya yakin. Kalau ini ada, maka perlu mungkin berdasarkan laporan ini sebaik ada maklumat tambahan dan boleh diizinkan oleh Jabatan Peguam Negara dan PDRM dan badan-badan penguasaan. Kalau perlu, saya boleh memanggil atau biar Majlis Keselamatan Negara boleh selaraskan satu perjumpaan dengan wakil-wakil kerajaan dan wakil-wakil pembangkang. Kerana bagi saya ini tidak terikat dengan parti tetapi soal keselamatan atau national security. Dan kita tahu Malaysia seperti mana yang Berhormat pembangkang bersama semalam dalam kes seperti kecaman kita terhadap Israel dan Amerika semalam, itu satu-satu negara. Saya teliti seluruh liputan media, Malaysia itu di antara yang paling keras. Yang betul, tentunya kita tahu dia mengundang perhatian. Dari maklumat terkini, memang ada radar yang memantau dan mahu penjelasan mengapa Malaysia mengambil sikap yang bagi mereka terlalu keras. Saya tidak anggap keras, saya anggap adil. Saya anggap berkemanusiaan. Saya anggap ini satu langkah yang mempertahankan hak rakyat dan kebetulan itu di Iran kita pertahankan. Tetapi yang saya nak jelaskan ialah ia tidak mudah mematikan tohmahan bahawa kita itu nampak bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang dianggap pro pengganas yang saya tidak boleh terima tohmahan sedemikian. Jadi kalau ini berlaku, ini juga akan mengesahkan pandangan yang saya kemukakan terkait dengan kes ini dan kenyataan-kenyataan kita dalam isu Palestin dan Gaza sebelum ini. Jadi sebab itu saya harap Arau dan rakan-rakan beri kerjasama sekurang-kurangnya dengar penjelasan PDRM dan selepas ini saya percaya Majlis Keselamatan Negara boleh menjelaskan perjumpaan supaya rakan-rakan dari pembangkang juga turut hadir dan mendengar apakah kita boleh bersama bekerja membantu menyelamatkan negara dan keselamatan negara kita. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Yang Berhormat, Speaker bagi Boleh saya tambah ni agak Yang Berhormat, saya tidak benarkan.
Kita teruskan agenda Sebagai seterusnya. ketua pembangkang, saya ingin Yang Berhormat. mendapat sedikit Yang Berhormat, penjelasan. saya dah putuskan. Tidak ada. Speaker, Yang Berhormat. saya mahu mohon sebab bila Yang Amat Berhormat kata boleh kerjasama, Yang Berhormat, itu adalah menunjukkan Yang Berhormat, sesuatu Ketua Pembangkang, saya dah buat keputusan. Yang Berhormat, Tuan Speaker boleh gunakan buri bicara bawah 43 benar Yang atau Berhormat, tidak. Ini Ketua Pembangkang. bila Yang Berhormat duduk sini, Ya. Yang Berhormat boleh buat macam tu. Ni sekarang saya. Saya punya keputusan. Boleh je lantik saya tidak duduk benar. situ tu boleh buat. Boleh jemput saya duduk situ. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya tidak benarkan. Pohon tahu saya pengurusi. Saya faham Yang Berhormat adalah Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Ketua Pembangkang boleh usulkan. Ya. Yang Berhormat, saya rasa saya dah buat keputusan. Jadi Yang Berhormat sila duduk. Terima kasih. Ya. Penjelasan. Yang Berhormat, yang ingin saya jelaskan telah kepada semua. membuat keputusan. Jadi Tunggu saya sekejap. tidak Sekejap, saya tidak akan tarik balik keputusan saya. Tak tarik balik pun, saya pun nak jelaskan ini supaya kami ni dapat kerjasama. Tahu Yang Berhormat, tapi Sebab saya itu speaker punya saya- kerja adalah untuk melihat saya bahawa telah Dewan ini menjalankan- ada kerjasama. Bukan nak tunjuk ini kuasa. Speaker tanya Perdana Menteri lah bagi laluan. Ya, Yang Berhormat duduk. Saya telah saya amat macam semalam Bentara bila tangguh 5 minit. Speaker.